Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Boleh kita tahu siapa di ujung talian? Siapa di ujung Nama talian? saya Adeline binti Abdul Malik. Hai, Boleh Lin. dengar? Selamat. Boleh dengar. Selamat kembali ke studio Benda Boleh Bincang Show setelah hampir 12 tahun menghilang. Ya. Saya busy lah. Saya tahu. Saya ada album baru. Album baru? Album sama lah. gambar. Sebab kita pun, saya di studio Benda Boleh Bincang Show ni sibuk menjaga album baru. Album Hindustan. Nak dengar sampel sikit? Okey, boleh. Sampel sikit. Ada orang tak nak sampel pula. Paling tidak say hi lah. Say hi. Hi. Sedikit info Adeline. Ya. Silakan. Sebelum kita dengar suara awak tadi, saya hampir terbelahak 20 minit lagu Hindustan non-stop daripada Katri Desa. Apa malam ni dekat Bollywood ke? Bukan. Dia kata dekat dia punya TikTok FYP non-stop Hindustan. Oh, kenapa Tapi satu lagu Hindustan pun saya tak familiar dia nyanyi. Dia tahu dia sedikit humming je dia. Okay, saya nak mula dengan di apa ni? Kelaziman kita lah. How are you today? I am good, thank you. How are you? I'm very good. Especially bila saya dapat akhirnya booking masa awak, saya rasa awak sangat sibuk sejak keluar daripada pintu konsert, pintu masuk Axiata Arena itu lagi. Banyak booking Ke Pintu Syurga? Itu macam nak mati tu. Pintu Syurga. Terima kasih kerana sudi sekali lagi kembali untuk satu lagi episod Benda Boleh Bincang Show. Dan hari ni tak lain tak bukan kita nak cerita tentang satu konsert yang saya rasa out of nowhere telah menjadi satu fenomena dan telah menggegarkan satu Malaysia dan seluruh Asia kini terasa mena dentum gegar. Getar bergetar. Yeah. Alright. Iaitu konsert Gen Crew yang berlangsung pada 3 Mei hari pertama, lepas tu out of nowhere pula ada hari kedua on the next day yang saya rasa lagi meletup lah sebab katanya M. Nasir pun datang, Masya datang, siapa ramai dia datang, and next week ada satu lagi konsert. Tapi kita datang hari pertama Adeline, ingat tak? Of course, kita mestilah hari pertama, kita peminat pertama kot. Okay, soalan pertama saya, out of the back saya nak tanya, kalau awak boleh describe in 3 words, pengalaman hari pertama tu macam mana? Kejap saya fikir. Saya nak tanya ChatGPT lah. Tak payahlah. LGBT in 3 words. In 3 words. Saya rasa dia sangat surreal tau. Surreal. Lepas tu of course lah dia exciting, lepas tu lagi satu dia mind blowing, tahu tak? Okay, kalau boleh saya tanya saya punya producer, awak tahu apa maksud surreal? Serial bijirin. Ni surreal. Itu surreal. Surreal apa Adeline dalam bahasa Melayu Serial. Di luar menakjubkan. realiti lah. Menakjubkan. Mind blowing tau. Saya tanya lagi producer saya. Producer saya ni tiada bahasa Inggeris. Mind blowing tau. Apa tu? Okay, ini betul. Yang tadi serial saya berada bersama awak di dalam Axiata Arena. Satu pengalaman saya cakap memang betul. Yang saya jangka memang betul lah cakap awak tadi. Surreal dan juga mind blowing. Saya kembali dibawa oleh ribuan orang yang ada dalam hall atau dewan ataupun stadium Axiata Arena itu kembali kepada era kegemilangan KRU. Dan saya memang akui awak adalah seorang peminat KRU dan saya nak tanya soalan seterusnya. It's a big question juga. Dalam banyak-banyak konsert KRU yang awak pernah pergi, dan saya rasa awak pernah pergi konsert KRU sebelum ni kan, apa yang membezakan atau apa beza besar konsert awak yang sebelum ni awak pernah pergi masa zaman awak remaja dulu sampai ke Gen Crew? Apa beza dia? This one and the one before. Okay, so saya kena cerita balik dia punya history lah kan. Ya. Yeah. I suka KRU daripada I umur darjah 4, umur 10. Okay, so masa tu I pergi konsert of course dengan my mom kan, dengan siapa lagi nak bawa I. Bawa mak konsert pada usia berapa? 10. Masa tahun, pertama I 10 tahun. Okay, lepas tu bila pergi 10 tahun, mak saya biarkan saya bebas. Dia biar saya pergilah mana saya nak pergi kan. Sebab masa tu I rasa I tak tahulah, mungkin I tak ingat ke, tapi konsep masa tu dia macam free for all, boleh pergi mana pun.
Ataupun mungkin masa tu tiket tak mahal sangat. So macam freestanding tu luas. Okay. So macam dia biar I nak pergi mana. Tapi masa tu I kecil. So siapa peduli kat I kan. Lepas tu I boleh lari. I ingat I lari dekat sebelah stage. Paling dekat lah I boleh pergi dekat stage tu. Lepas tu kat depan semua perempuan-perempuan, gadis-gadis lah fanatik KRU. Yang macam masa tu mereka mungkin sama age dengan KRU. Ya, maknanya diorang lagi berusia daripada awak yang baru berusia darjah 4 masa tu Ya, saya umur 10 tahun. Masa tu KRU umur berapa? 25 mungkin, 22 boleh kan. Boleh tahun bila ni kalau tak jadi keberatan tahun bila ni? 1996. Okey, itu album ketiga tu. Okey. Okey. 1996, 1995 kan. Okey, saya pun tak ingat lah. Lepas tu 1995 tu tahun album Awas tu. Saya tahu tu album Awas. Lepas tu bila macam tu I ingat I fikir macam satu hari nanti I dah besar nak pergi konsert ni, I nak duduk depan, lepas tu I akan have fun macam korang. Oh, maknanya awak menuai dendam pada awal usia lah ni. Tapi bukan dendam, tapi macam I rasa macam bersumpah. Alah, I pun nak aku bersumpah. Okay, lebih kurang macam tu lah. Okay, di mana tu? Stadium Merdeka ke? Bukan yang Stadium Merdeka, yang tu Stadium Merdeka, apa nama tempat tu? Stadium Negara. Stadium Negara, ya. Stadium Negara, Merdeka? Ya. Negara. Awak di hadapan ibu awak di mana? Dia duduk dekat sebelah ni, Amy Sage. Amy Sage pun tengok konsert KRU? Amy Sage berdiri kat belakang tu, dia tengah bosan. Dia dengan wife dia. Mungkin dia bawa Nabila Huda. Oh, Nabila Huda nak tengok KRU? Mungkin lah. Tapi tak nampak Nabila Huda masa tu. Ya. Can you describe the environment ataupun the feeling masa awak pergi konsert kat situ? Pada waktu itu? I tak tahulah you all pernah pergi konsert masa zaman dulu ke tak. Dia macam ada feeling macam lebih kurang macam pergi tengok wayang yang dekat SS15 tu. Oh, tahu. Dia macam very close, dia tak ada publicity sangat, tapi siapa yang tahu dia akan nampak benda tu macam gempak gila. Lepas tu dia macam dikelilingi macam dengan poster-poster, macam dia macam konsert Cina tau. Tahu tak? Ya, tahu. Dia macam konsert Hong Kong macam tu. Ya. So dia macam lepas tu I nampak, lepas tu I ingat I nampak macam bila habis konsert kan perempuan-perempuan cantik tu semua macam keluar ke tepi macam tu. Saya macam diorang pergi mana macam tu. Okay. Rupanya diorang pergi mamak. Compared to the concert yang kita baru pergi lagi, Gen Crew dekat Axiata Arena, adakah jarak dia dah jauh? Sebab saya petik kata-kata Norman dalam interview dekat Radio Era pagi tadi. Dia kata, for him, this is one of the best, perhaps the best concert yang dia pernah perform sebab production value atau entertainment value terlalu tinggi. Macam langit dengan bumi, dia kata. Do you agree dengan experience you before and after sekarang? Yes, sebab dulu tu dia macam lebih kepada live show performance tau. Macam kalau sekarang ni dia lebih kurang macam bila, so as I was growing up, I dah pernah macam experience macam konsert kat auditorium, konsert untuk TV kan macam tu kan. Konsert untuk macam show dekat RTM tu untuk HMI macam tu kan. So masa konsert yang I pergi dulu-dulu tu dia lebih kurang macam konsert yang untuk bintang RTM macam tu tau. Macam konsert dekat dalam auditorium macam mana nak cakap, I tak tahulah. Tapi hari tu kemarin punya konsert macam wow, tahu tak? Macam dia bring you back, dia bring you into the music. Tapi yes, of course. Yes, macam tu. Faham tak? Ya. Kalau awak diberi dan perbezaan dia adalah saya dah besar. Faham. Dah besar dan saya dah jadi artis sekarang. Faham. Dan kalau awak diberi kuasa dan awak diberi kekuatan dari segi wang ringgit pilihan dan sebagainya, adakah awak akan mengulang kembali masa dan akan beli tiket yang paling depan sekali? Tidak, saya suka seat saya. Saya suka podium saya suka saya buat konsert dekat situ. Saya tak kisah sangat lah. Macam sebenarnya Norman Yusri Adri tu macam saya punya backup je. Macam backup singer saya. Ya, diorang tengah buat konsert sing along dengan I. Maknanya awak dengarlah cakap saya itu lagi yang mengatakan bahawa it is not the event or the concert, it is the people you surround with lah ya. Okay. So satu lagi soalan yang saya rasa agak dalam juga, is even deeper than the previous question saya nak tanya. Why KRU? Kenapa KRU tapi bukan band-band lain macam For2C ke Nico ke whoever comes sezaman dengan mereka? Kenapa specifically awak obses, kalau boleh saya guna perkataan tu, obses dengan KRU? Saya start obses dengan KRU sebab I tengok cerita movie Awas tu yang ada Adhika Yusof tu. Oh, okay. I suka sangat cerita tu sebab I rasa cerita tu lain. Walaupun macam cerita tu macam I rasa macam kenapa lagu-lagu dalam cerita ni best Sebenarnya I start suka cerita tu sebab ada lagu yang Salah Siapa.
Salah siapa sering ditanya. Macam masa Adhika Yusuf, I rasa Adhika Yusuf rogol perempuan tu kot. I betul tak ingat sangat lebih kurang scene dia lah. Tapi macam cerita tu interesting. Macam tu. Lepas tu I macam lepas tu I macam suka sangat kat cerita ni. Lepas macam orang ni handsome lah sebenarnya macam tu. Lepas tu dah jatuh hati kepada kehandsomean. Lepas tu jatuh hati kepada lagu sebab lagu-lagu dia best. Lagu-lagu Nico dan lagu-lagu Faitusi dia lebih kepada macam lagu MIDI. Macam tu tau. Lagu-lagu KRU dia macam ada bunyi-bunyi yang lebih-lebih sikit. Macam bunyi-bunyi motor tu kan. Zoom, zoom. Faham. Jadi saya nak pakar filem kita yang ada di sini sebab dia pakar filem-filem lama. Macam awak sini pernah tonton filem Awas? Oh, dia tak pernah tengok cerita Awas. Dia tak boleh confirmkan tentang Babak Rogol tu. Tapi tak berapalah. So filem Awas yang membuat awak betul-betul terbuka mata dan terbuka hati dan terbuka untuk menerima kumpulan KRU dalam diri awak, Adeline. Okey, kita terputus talian. Kita borak-borak dulu walaupun ni rakaman. Macam awak sendiri ada sisi-sisi KRU yang awak minat? Saya minat kepada Yusri je. Oh, maksud awak Yusri sebagai artis solo lah. Ya. Kenapa beliau saja dan bukan KRU sebagai satu set? Maksudnya kalau awak pergi McDonald tu awak nak burger je. Air dengan fries awak tak nak lah. Sebab yang terbaik dia pula. Okey. Dan dengan dia semua era dalam cerita Pilihan Cinta dulu. Oh. Pernah tengok cerita Pilihan Cinta? Cerita kolesterol pun saya tengok. Jadi awak hanya meminati Yusri dan awak tahu lagu-lagu Yusri? Sedikit lah. Lagu favourite Yusri awak? Dekat padaku. Dia ada nyanyi tau malam kemarin. Dan abang-abang dia pun nyanyi sekali. Oh. Sebab Yusri dia memang menjadilah career dia sebagai artis solo pun menjadi juga. Sementara kita tunggu Edin yang saya rasa ada kesulitan teknikal, saya nak interview awak. Oh, saya tekan mute lah. Minta maaf. Itu masalah-masalah meeting yang selalu saya hadapi setiap hari, tapi tak apalah. Kenapa awak tekan mute lah? Kenapa tangan gatal sangat? Benda rakaman pun awak tekan mute. Ini bukan live pun awak gatal. Live pun awak gatal. Cium. Nasib baik awak unmute. Saya dah habis modal je nak cakap. Sebab dia minat Yusri je ni. Kenapa? Saya tak minat. Siapa minat Yusri? Kartunis desa. Awak ada soalan untuk dia, silakan. Tak ada soalan. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya awak highlight ataupun highlights malam konsert 3 Mei Gen Crew di Axiata Arena. Apa dia yang kita boleh kongsikan untuk ceritakan untuk kali ini? Highlight? Apa dia highlight? Highlight. Ya, kalau boleh jangan ada gap sampai 5 saat Saya kena fikirlah. Tahulah benda dia rekod tapi janganlah bebas sangat. Kalau live pun saya tak bagi gap sampai 5 saat, awak bebas je. Saya pernah ada edit. Highlight. Saya suka pergi dengan orang yang saya pergi. Satu. Kena sebutlah dia kok diam. Saya tak boleh baca perasaan awak. Saya tak rasa tu macam, saya tak tahu tu macam ada value ke terhadap podcast ni ke tak jawapan macam tu. Tak, bagi saya. Sebab dia terlampau personal. Ini bukan episod debat dengan lu Setiap guest yang saya bawa masuk dalam setiap episod ada value. Awak jangan risau tak ada value. Oh iya ke? Saya dah filter dah macam jawapan awak. Omar saya ke? Omar saya? Omar saya? Saya tak marah awak tapi producer saya marah saya, dia suruh saya duduk. Saya dah duduk. Dia duduk. Okey. So yang pertama tadi highlight dia awak bersama dengan orang yang awak kagumi dan awak adore lah Ya. Okey. Satu tu je ke sebab dia? Highlight malam tu seat kita jauh ke atas tu. Yeah. Tapi lebih dekat daripada konsep M. Nasir kita pergi pada tempat yang sama, lagi dekat sikit Taklah sama tapi konsep M. Nasir kita duduk kat bawah sama macam tempat Freddy. Oh. Boleh tak kita tahu kenapa kita terpisah untuk konsep KRU ni? Saya tak pastilah sebab saya tak tanya dengan lebih mendalam tapi saya rasa maybe itu je seat yang ada masa Freddy tengah yang saya apa? Yang kita boleh miliki dan kita dapat pada waktu itu. Betul lah. Awak tengah bermonolog ke apa? Bukan kan? Okey. Dan adakah awak gembira dengan seat itu? Saya gembira dengan seat. Of course, saya gembira dengan apa saja. Lagipun saya tak duduk sangat kat seat saya pergi kat podium saya. Baik. Dan kalau boleh kita nak tahu juga satu lagi highlight tentang konsert malam itu. Satu lagi. Okay. Apa dia? Highlight malam tu. Lagi satu, one more.
Ada gap 5 saat. I rasa dia bawa banyak lagu. I rasa bila dia bawa fast number, Aha. bila dia bawa fast number, dia biarkan lagu tu panjang sikit. Betul. Saya pun perasan benda tu macam lagu Hanya Kau bila usually mula ranting apa semua, dia memang sengaja dia drag atau dia stretch benda tu. Macam kita ingatkan benda tu dah nak habis, tapi dia biar panjang lagi. So saya perasan tu sebab saya penat menari. Ya, sebab konsert memang saya ingat dah habis. Dia so best. Saya rasa dia macam dia tak mellow. Lepas tu dia biarkan kita macam alah penat lah. Lepas tu dia bagi kita lagu romantik balik, iaitu kembali kepada KRU yang romantik. Lepas tu Okey. Cakap tentang lagu-lagu KRU, saya tu juga teringin nak tahulah top 3 favorite song atau favorite lagu KRU daripada awak sendiri. Ada ke? Top 3 favorite songs. Ya, from KRU. Top 3 favorite song saya adalah Malam Tu Ke memang Hari-Hari. Of all time. Ulala. Of all time tu hari-hari. Ketika sebab saya memang nak KRU, so awak tak boleh tanya soalan macam ni sebab saya suka semua lagu KRU. Side B saya suka semua lagu dia. Saya suka. Saya bagi lebih detail lah. Apa dia lagu favorite KRU awak top 3 of all time ketika awak menikmati serial? Apa? Macam sekarang ni, macam daripada pukul 7 sampai pukul 9 ni saya asyik nyanyi lagu saya asyik nyanyi lagu Di Dalam Dilema. Oh, okey. Tapi tadi pukul 1 sebelum Zohor sampai saya sembahyang Zohor, saya asyik nyanyi lagu Hanya Kau Yang Ku Cinta. Hanya Kau Yang Ku Cinta. Lepas tu pada petang, waktu minum petang, saya asyik nyanyi lagu ni Di Dalam Dilema tu tak sample lagi? Okey, nyanyi. Lagi lagu Dilema tu. Beratnya di mata, sebatnya di dada, mengapa sanggup diriku kau luka? Okey, itu lagu apa? Alah. Tahu pun. Saya pun nak betulkan. Dalam Dilema lain. Apa nama lagu ni? Itu bukan lagu tu. Kasihku yang ku pinta hanyalah satu. Bukan lagu Dalam Dilema. Saya diganggu lah. Saya nak tutup komputer ni. Boleh tak? Sekejap Saya diganggu tu sebab saya tak boleh fokus. Saya diganggu oleh kerja-kerja kahwin Maira ni, tahu tak? Sibuk lah. Sibuk. Janganlah macam tu. Saya tahu awak pun nak kahwin. Sabar. Awak macam melepaskan dendam awak. Yang awak nyanyi lagu tu lagu Janji Tinggal Janji. Janji. Janji Tinggal Janji bukan Dalam Dilema. Dalam Dilema lain. Taklah, sekejap ni. Saya kena buat list ni. Kita apa? Teruskan. Saya nyanyi semula Di Dalam Dilema. Saya bukan awak. Saya host. Awak tak boleh harang saya. Saya host, saya kata kat awak, teruskan macam itu. Jika bisa ku selam jiwamu, apakah apa bermain indahmu, diriku di dalam dilema. Okey. Sambung. Dulu setidaknya bicara telefon. Itu rap. Kalau sama lain. Ku terpinga, tertanya di dalam. Macam itu. Jika bisa ku selam jiwamu, apakah? Okey, sekejap lagi nanti jadi nyanyi je kan. Sebelum saya teruskan soalan seterusnya, saya nak tanya producer saya. Ada apa-apa soalan nak ditanya pada guest kita hari ini? Saya nak tanya soalan kat awak lah. Silakan. Awak suka tak pergi konsert KRU dengan saya? Oh, dengan awak definitely suka. Tapi kalau biarkan sorang-sorang, awak tak ada, panel saya, boleh jadi konsert lain tu. Tapi apa maksudnya lagi sekali? Macam tadi? Kalau pergi konsert KRU dengan awak, mestilah saya suka. Definitely suka. Tapi kalau awak biarkan saya sorang-sorang kan, dengan siapa-siapa entah, boleh kejung saya dibuatnya. Sebab saya perlukan, tak boleh sebut lah sebab saya tak kenal orang tu. Maksudnya dengan orang kat sebelah awak tu? Saya pun pernah beritahu awak kan, untuk pergi konsert, kita kena ada 3 kriteria atau kita kena bawa 3 benda ke dalam dewan konsert. Okey, apakah? Dan salah satunya yang penting adalah vibe. Saya perlukan orang untuk vibe dengan saya. Kalau tak ada vibe, kita rugi tau bayar duit konsert mahal sama 200.5, lepas tu ada diskaun RM28, 50 sen. Saya tak nak. Saya nak betul-betul ada orang yang boleh vibe, yang minat, yang sama dengan nombor 2 lah. Minat, passion tu kena sama. Dan nombor 3, faham apa dia konsep sebuah konsert tu. Itu penting.
konsep sebuah konsert. Jadi kenapa kita pergi konsert sebenarnya? Kenapa kita pergi konsert KRU tu sebenarnya? Apa yang kita expect? Saya tanya awak soalan ni. The ultimate experience lah. Mana-mana konsert kita kena pergi, kita kena bawa balik atau kita kena rasai the moment, the ultimate experience. Awak pergi konsert M. Nasir, ultimate experience dia lain. Awak pergi konsert KRU, ultimate experience dia lain. So mana-mana konsert, awak kena ada that ultimate experience yang boleh jalan sekali je. So ultimate experience saya subconsciously, saya memang nak lagu-lagu yang saya suka tu sebab memang itu, okay, I kan performer. So I ingin sebenarnya I nak kreditkan I punya seni persembahan whatever semua adalah kepada KRU. Sebab dia adalah biggest dan first influence I sebelum first sebenarnya Aisyah lah, Janji Manis semua. Tapi lepas tu dia terus KRU, so dia beza tau. So dia macam saya nak relief balik so that I can do it one more time better to appreciate better what I have macam over the years macam minat sangat. So that night I got that lah. So that I dapat appreciate what I appreciated sangat dulu. So awak dapat 100% lah malam tu? Yes, saya pun 100% juga. Sebab saya agak orang kata tu takut, ada fear atau anxiety juga bila salah satu daripada lagu atau momen yang awak itu diganggu dalam video. Sebab ada video tu tengah awak nyanyi lagu apa saja, dia keluar masuk. Tak apa, tu kita punya showmanship je. Okay je. Sebab sebenarnya lagu apa saja bukan lagu favourite saya pun. Oh, lega saya. Sebab saya sampai sekarang tak boleh tidur sampai demam lah saya semalam. Ya ke? Ya, saya demam. Kalau boleh saya bawa perhatian awak yang mungkin keluar sikit daripada topik kita. Saya ada menghantar awak satu gambar di WhatsApp siang tadi. Gambar yang menunjukkan KRU dengan seorang insan yang saya rasa agak legenda dan ikonik. Boleh awak cerita atau beri gambaran tentang gambar KRU dan M. Nasir pada malam itu? M. Nasir? M. Nasir. Apa soalannya? Komen awak tentang gambar foto M. Nasir, KRU dan juga Iman Tang. Ada komen? Saya tak ada komen lah tentang gambar tu. Saya rasa gambar tu boring. Okey, baik. Saya akan cuba delete segmen yang 5 saat tu. Gambar tu boring tu. Saya nak tanya awak balik lah, apa perasaan awak tentang gambar tu? Saya lebih terjurus kepada nak komen tentang pakaian M. Nasir pada gambar itu. Memang. Ya, tu sebab saya kata boring. Saya rasa macam dia ni nak pergi mana ni? Macam tak ada effort langsung. Tak appreciate orang punya konsert. Tak payah datang lah. Tapi saya sebagai peminat M. Nasir, saya ada sebab. Kalau saya M. Nasir dan saya M. Nasir atas M. Nasir, saya ada sebab saya pakai macam tu. Okay. Saya cuba nak menyelinap masuk ke dalam dewan konsert tanpa orang kenal atau tahu siapa saya. Oh. Tapi dia memang obviously dia akan duduk kat tempat artis. Obviously dia datang sebab Iman Tang bagi dia tiket. So mesti dia duduk dekat sebelah artis. Macam mana dia nak menyelinap? Kalau awak tahu kita sebenar, dia blend in dengan orang sampai dia tak duduk tempat artis. Dia duduk tempat orang biasa tau. So bila dia blend in, betul lah awak tak nampak dia. Tapi sebab you M. Nasir, orang kenal juga, orang tahu juga awak duduk mana. Jadi dia punya usaha untuk blend itu gagal lah. Sebab saya rasa sebab bag dia tu. Bukan baju dia, bag dia tu. Kenapa dia nak pakai bag warna coklat tu? Tak payah sepatutnya. Okey, soalan seterusnya saya nak tanya. Ada lagi 3-4 soalan saya nak tanya untuk kita punya video malam ni, untuk kita punya post malam ni, untuk kita podcast malam ni. Saya nak tanya awak. Saya ada permintaan tau nanti masa akhir. Boleh. Saya nak tanya awak. Soalan yang agak sedikit, ada insight lah untuk orang yang nak tahu lebih lanjut pasal KRU. What makes KRU? Apa yang membezakan KRU dengan semua artis atau semua band atau semua performer ataupun bakat yang ada di luar sana? What makes KRU? Saya boleh fikir 2 sekarang ni, tapi mungkin saya nak 3. 1. KRU dia adik-beradik tau. Oh, betul. Strong point tu. Dia adik-beradik. So dia memang macam mana pun kita tahu muzik dia tu macam mana dia bukan produce apa sih sebab dia adik-beradik. Dia macam ada dia ada keperbezaan dengan kesatuan yang macam akan membuatkan benda tu jadi harmoni sebab dia memang adik-beradik. Adik-beradik kan dia cipta begitu pun. Similarities. You have your differences and then you also have what makes you unique about each other. Each one of you. Tapi when you put together, dia adalah satu benda yang macam sangat best lah. Cakap emotional sangat ni. Agree lah dengan jawapan-jawapan ni.
Tak apa, it's okay. Sebab maknanya awak cuma nak cakap kalau awak dengan Maira buat lagu ataupun Fadia dengan Ferdi buat lagu ataupun Zalina dengan Nabil buat lagu, boleh hidup, boleh jalan album tu. Awak tak pernah pergi karaoke dengan Maira dengan I ke? Kan dia lain macam tu. Sebab dia memang ada dia punya sync tu yang macam tak boleh nak pisah sangat. Macam dia macam akan ada, dia boleh tiba-tiba dia boleh connect each other, dia help each other macam tu. Baik. Okay, saya setuju lah bila awak kata chemistry lah, senang cerita chemistry antara dia wujud lah. Kimia. Ya. Chemical effect tu. So ya, saya setuju tu. Sebenarnya tu jawapan yang paling tepat sekali. What makes KRU sebab dia orang ni siblings, adik-beradik, brothers yang whatever happens pun they remain forever lah. Yes. Lepas tu lagi satu, masa tu mungkin KRU kita semua tahu KRU anak orang kaya. Dia bukan macam Faizal Maas yang lepak-lepak dekat Tampoi. Apa sebut Faizal Maas? Kalau saya nak interview Faizal Maas tu habis saya kena kecap. Betul kan? Macam AC Mizal yang lepak-lepak. Awak tahu kan siapa dah interview Faizal Maas sebelum ni kan? Saya tahu. Okay, saya memang saja nak kena dengan Faizal Maas tu. Okay, teruskan. Saya imagine Exist dengan For You To See bila diorang get together, sebenarnya diorang macam nyanyi, dia macam kita je macam nyanyi-nyanyi macam tu kan, macam tu. Tapi KRU dia memang anak orang kaya. So dia punya influence dia tu sebab kita boleh tahu dia macam well travelled. Maybe dia well read kalau dia suka baca buku. Tapi sebab dia punya experience sebagai anak-anak orang kaya tu, dia punya music masa tu ke depan sedikit. Ada kelas lah. Bukan ada kelas, dia punya music masa tu ke depan sedikit daripada orang lain. I see. Macam kata dia bukan bunyi zaman. Dia bukan bunyi macam bunyi mendahului zaman. Dia bukan bunyi macam organ tu tau. Dia macam ada bunyi-bunyi yang macam kita tahu dia buat. So tapi bila kita kenal dia, kita tahu lah dia buat kat studio LA, dia buat dengan Dr. Dre, dia buat lagu-lagu tu macam sebab dia memang ada dia memang ada apa kita panggil tu? X Factor. Bukan, dia punya music tu dah berkembang sikit, lebih pesat lagi daripada orang lain dan modern. Ada progression. I see. Okay, menarik. Kalau boleh saya juga nak tahu, ini juga antara soalan-soalan penting dan wajib saya tanya. Sebab kalau kita dengar lagu siapa nama? Lagu Di Pintu Syurga. Dia very much macam Boyz II Men dengan Mariah Carey. Zaman itu. Tapi mana orang lain mana buat lagu macam tu masa tu? Tak ada. Betul. Takkan dia buat lagu Jironi pun. Bukan R&B. Bunyi mungkin dekat jualan lagu ada duet tapi dia very Malaysian pop. KRU dia ada bunyi R&B dia tahu dengan apa nama benda tu? Ya. Kita Yusri tu lagi. Betul lah. Sebab dia pun buat lagu tu kena dengan zaman, vibe dengan zaman. Sebab kalau dia buat lagu Garam dan Madu, tak kena pada zaman dia. Garam dan Madu. Lu. Tak kena pada zaman dia. Dia kena pada zaman itu yang hidup tu. Tapi dia tak pandai buat lagu macam tu saya rasa. Itu bukan dia punya jiwa dia tak ada. Bukan dia punya tempat lah untuk buat lagu-lagu macam itu. Bukan. Okey, ini soalan yang saya rasa sama penting atau sama relevan dan wajib juga saya tanya untuk awak dan mana-mana peminat KRU di dunia ini. Saya nak tanya awak, Norman, Edry atau Yusri? Norman, Edry atau Yusri? Norman, always Norman. Okey, kenapa Norman? Jadi saya nak tanya producer, mana satu? Silakan. Norman, kenapa? Sebab waktu tu Edry dia macam spastik sikit. Ulang balik? Waktu tu Edry macam spastik sikit. Direct betul lah. Betul-betul buat saya kerja editing lagi Teruskan. Okey, teruskan. Norman dia nampak normal, okay? Dia nampak normal, dia nampak berbakat. Dia juga ada rupa. Lepas tu suara dia best. Yusri macam sebenarnya kadang-kadang nyanyi sumbang sempat terlampau shot sendiri dan macam rasa diri dia handsome. Saya tak suka. Wah, awak memang nak menjadi debat lagi ni. Awak paling suka Norman sebab Edry spastik dan Yusri sumbang. Itu awak nak cakap? Yes. Saya terpaksa hentikan awak seketika di situ. Peminat Yusri, kata-kata, silakan. Kenapa awak perlu menafikan jawapan tadi dan kenapa awak rasa Yusri lebih bagus daripada Norman? Silakan. Saya peminat Yusri saja. So tak boleh bagi komen yang untuk dua lagi tu. Dan awak saya tak awak mempertahankan martabat dan marwah Yusri sekarang ni. Sebab dia pernah berlakon Kuliah Cinta. Awak lebih ke arah lakonan lah, bukan suara dan nyanyian. Suara dan nyanyian tu iya juga, tapi lakonan tu nombor satu. Okey. Kalau Norman berada di depan mata awak sekarang, apa awak nak katakan pada beliau? Sejam 100? Terima kasih.
Dan itu dia, kita dapat dengar bagaimana peminat Norman Yusri jauh. Norman Yusri lebih relax, lebih santai, mana sekarang peminat Norman lebih agresif di situ. Saya faham. Soalan seterusnya saya nak tanya kepada... Dia bukan peminat Yusri. Dia bukan peminat KRU Yusri. Dia peminat Yusri yang macam Yusri yang husband Era Fazira. Yelah, saya tak nafikan benda tu. Biarlah dia. Okay. Dia producer saya. Dia handle studio dia. Saya tak boleh buat apa. Baiklah. Silakan. Okey, untuk soalan seterusnya saya nak tanya. Untuk orang di luar sana, terutama sekali peminat-peminat baru, yang baru-baru nak minat KRU ni. Kan? Ada? Ada ramai. Semenjak konsert dia bermula, semenjak Jerry Crew ni menjadi fenomena dan menjadi mega, dan menjadi buah mulut orang, ramai peminat KRU muncul. Dan saya nak tanya awak, apa pesanan awak? Apa tips yang awak boleh berikan kepada mereka ini? Tips? Ya, tak payah ulang balik. Saya nak awak semua dengar lagu album Ulala yang telah memenangi anugerah AIM 1998. Itulah tips dia. 98 ke 97? Dia menang AIM tu 98. Okey, album tu korang 97, betul. Okey. Kenapa specifically album Ulala? Sebab saya kan baru cakap sebab dia menang AIM 1998. Ya, saya tahu. Kenapa awak rasa Best Engineer Album. Betul. Dan pada zaman itu memang the 90s kan, zaman itu tahun 96 98, engineering dalam album tu dekat Malaysia especially tengah peak. For me it's peak KRU lah. For you is what again? Peak. Kemuncak KRU adalah pada tahun 95, 96, 97 tu. Okay. Okay. Dan awak rasa Ulala antara album terbaik Ulala memang album terbaik. Baik. Dua soalan terakhir saya nak tanya awak. Dalam pengalaman awak tak kisahlah di konsert ke, di luar konsert ke, ataupun ketika awak berkhayal seorang-seorang dalam bilik mendengar muzik dan sebagainya, ada tak momen-momen yang tak terlupakan? Sebab saya masih ingat lagi kisah awak menangis seorang diri mendengar side B kaset. Boleh awak ceritakan kembali pengalaman itu, kerana saya rasa itu sesuatu yang perlu didengar oleh netizen di luar sana. Sebab masa tu mungkin saya terlampau muda kan. Mungkin masa mungkin 11-12 lah kan. Lepas tu saya terlampau nak sangat KRU, tapi saya tak tahu saya nak apa sebenarnya, tapi saya nak KRU. Mungkin saya nak jumpa dia tau. Maybe it's apa kita panggil idolization yang melampau ataupun sebab you inspired sangat. So you macam nak jumpa idola you ni. Bukan sebab I nak kahwin dengan dia ke bukan, tapi dia macam just I nak jumpa tiga-tiga sebab I macam rasa macam wah, korang ada power lah macam tu kan. Sebab dia orang adalah life I macam tu. Macam I rasa macam I look up to them macam sebab lepas tu so I tak tahu kenapa I macam rasa sedih bila I dengar masa tu I dengar This Man lagu I dengar Side B Ulala kot. Side B Ulala banyak lagu sedih. Okay. So lepas tu macam tiba-tiba macam nangis seorang-seorang, tapi sebab dengar This Man tu tak sedar sebenarnya nangis tu terkuat. Okay. Orang lain dalam bilik tu dengar dalam kegelapan. Orang lain tu siapa? Kalau boleh tahu, orang lain tu siapa? Orang lain tu mak saya lah, dengan adik saya, dengan bapa saya. Dan mereka semua datang beramai-ramai dalam bilik? Mak saya buka lampu dah. Oh ya. Marah pula. Okay. Ada orang tengah feeling kan, kacau lah. Masalah dia side B tu. Side B lah best. Tu sebab Ulala adalah the best album, sebab side B dia pun best. Satu lagu telah side B telah dipersembahkan di konsert Gen Crew hari tu. Nama lagu tu Balada Hati. Tak ramai orang nyanyi awak di antaranya lah. Sebab tak ramai sebenarnya peminat KRU yang betul-betul pun. Dan kalau tak saya orang lain. Kalau awak nak tahu pengalaman saya yang KRU yang pertama, yang paling awal yang paling tak boleh lupakan ni, saya mungkin tak pernah cerita ke awak, saya cerita eksklusif di sini lah Saya kenal KRU bukan sebab lagu rap atau hip hop tau. Saya kenal KRU sebab lagu bola tau. Lagu apa lagu bola tu? Masa mula-mula KRU ditubuhkan, nama diorang bukan KRU, dan mereka sebenarnya adalah individu-individu yang bertanggungjawab mencipta lagu rasmi pasukan Selangor Darul Ehsan. Wow. Ya, kalau awak pernah lagu Merah Kuning? Merah Kuning, Merah Kuning. Bukan. Bukan. Itu saya tak tahu. Sebab dulu masih ini cerita saya lah, dia belah saya Okay. Waktu dulu saya tengok bola atau pergi stadium, ada satu lagu, dan lagu ni dia kalau awak baca stadium tengok bola, awak akan dengar lagu ni. Dan lagu ni cipta oleh KRU. Tapi masa tu
KRU nama dia bukan KRU, nama dia SRU tau. Oh, S tu apa? Selangor Rappers Unit. Saya nak bagi awak dengar lagu dia, boleh sikit? Oh, boleh. Sila. Dia sample kan, awak tak pernah dengar kan? Saya rasa saya tak ingat kot, tak peduli sangat. Okay. Tanana. Selangor merancang kejayaan. Viva Selangor. Itu kedua, ni yang first. Oh. Viva Selangor pun ada juga. Ni lagu favourite kita orang. So lagu Merah Kuning ni adalah lagu yang kita orang akan nyanyi sebelum Selangor main, dan lagu Viva Selangor pun diorang akan mainkan di stadium. Dan waktu itu KRU belum lagi official KRU, sehingga tahun 92 baru kita kenal KRU. Maknanya we go way back. We go way back. There you go. Now you know. I nak tunjuk abang something. Podcast tak boleh tunjuk gambar tau. Saya nak tunjuk dekat WhatsApp. Okay, silakan. Okay. Dalam keadaan recording ni. Ini pun saya dengar ni. Awak ada Saya ada. Tu saya punya. Nampak karangan saya kat bawah tu. Tahu tak harganya di pasaran sekarang untuk pendengar-pendengar yang tak dapat melihat image ni? Ini image ni Di pasaran sekarang, di kalangan kolektor, terutama kawan saya yang betul-betul gila, mereka menjualnya pada paras harga RM2,000. Wow. Itu minimum ada orang bid lagi sama sekarang. Bolehlah saya nak buat kahwin ke apa nanti. Izinkan saya upload di IG story sebentar lagi? Tak boleh. Saya bayar awak untuk story itu? Berapa ratus? 200. Installment 20 bulan. Berapa? 20 bulan. 5 je. Tak tahu matematik tong kira kan. Producer, RM200 bagi 5 berapa? Tengkorak kau. Okay. RM40 lah. RM40 lah. Tak boleh harap lah kau ni. Jangan konti kita. Itu pun sibuk. Okey. Soalan terakhir saya nak tanya awak. Kita ada satu lagi malam terakhir pada 10 hari bulan ni untuk konsert Jenny Crew. Kalau awak diberi tiket percuma, 3 tiket percuma, adakah awak akan pergi dan siapa lagi 2 orang yang awak nak ajak? Wah, dia soalan wartawan ni. Dia soalan wartawan bro. Kau pasal gelak. Sekejap. Sebelum awak jawab saya nak tanya. Kenapa producer saya gelak? Biasa soalan wartawan kan? Kalau awak dapat 3 konsert, dapat pergi konsert hari terakhir 10 hari bulan ni, awak dapat 3 tiket yang duduk depan je lah, yang arti yang 500-700 kan? Adakah awak akan pergi, dan kalau awak pergi, awak nak ajak siapa 2 orang? Saya nak ajak awak dengan Fadil lagi sekali lah. Okey, katakan saya mesti say yes je. Kalau Fadil tak nak pergi? Saya pun tak nak pergi. Habis tiket tu macam mana? Saya bagi, saya simpan. Tak nak jual? Tak nak, saya dengki. Orang pengebul loh, soalan. Orang sampai nak hari keempat ni, sampai ada typo lah. Saya tengok. Dah hari keempat? Sebab orang sekarang peminat nak hari keempat sebab sold last day tu pun sold out. Sampai kasi ada typo tau. Peminat jadi pemimat. Ya, awak pergi era punya IG sekarang tengok peminat tu jadi pemimat. Saya betulkan kat orang komen tau. Woi, peminat ke pemimat? Oh, maknanya awak nak simpan, awak tak nak jual lah sebagai memori. Okay lah, saya nak lagi sekali saya nak jawab. Saya nak bagi saya sila ulang soalan awak. Okey. Awak diberi tiket untuk hari terakhir konsert KRU pada 10 hari bulan ni. Dan adakah awak akan pergi, dan awak dapat 3 tiket. Kalau awak nak pergi, lagi 2 orang tu awak nak ajak siapa? Saya akan bawa pakai 1 tiket untuk saya. 1 tiket untuk M Nasir. Saya akan lagi 1 tiket saya nak ajak M Nasir. M Nasir tak boleh tiket kot. Biarlah saya nak jawab. Lepas tu bila I dah jawab, I dah dapat ajak M Nasir kata okey. Lepas tu I tak rasa Fadil akan reject. So Fadil akan pergi. Lepas tu I minta M Nasir lagi 1 tiket. Lepas tu saya bagi kat awak. Kenapa M Nasir nak bagi saya tiket lah? Saya minta. Sebab saya minta. Lepas tu yang bagi tiket kat saya tu M Nasir ke awak? Saya. Saya tak pergi. Kenapa? Saya nak M Nasir yang bagi. Wah. Episod ni jadi MC ibukan awak je ni dengan producer saya. Okey, soalan terakhir untuk closing kita episod kali ni. Saya nak tanya awak pesanan kepada sesiapa. Saya bagi awak freestyle lah untuk
segmen terakhir ni untuk 2 minit 3 minit terakhir ni kepada semua peminat-peminat Adelina dan KRU di luar sana. Silakan. Kepada semua peminat-peminat KRU yang akan pergi ke konsert, yang belum lagi pergi ke konsert, awak patut semua pergi ke konsert, dan bila pergi konsert tu feel your best, and then macam pergi tu jangan macam selenga macam rasa macam tak best ke apa-apa. Pergi dengan rasa nak have fun, sebab you will have fun, dan rugi kalau sebenarnya you pergi lepas tu you macam not your best self. Sebab kat situ memang macam out of this world lah. Takkan ada dah experience macam tu. Ya, only kat konsert saja kan? I tak rasa kalau I pergi day 3 dia akan sama macam tu juga. Sebab dia, energy tu, feeling dia tu, nostalgia dia tu lain macam dah tu. Betul. Sampai saya nampak Dance Crew sama yang buta lah. Dino. Saya tak tahulah Dance Crew seorang tu, dia memang, saya tengok main-main, dia buta betul. Dino. Kenapa? Katarak? Dah tua kot. Habis macam mana nak joget lepas tu? Macam mana dia boleh joget tadi hari tu kan? Dia joget sebenarnya. Power kan ni? Okay. Terima kasih Aileen kerana sudi bersama kita. Saya nak minta lah. Ya sila. Tapi itulah saya nak tanya. Tapi awak kata macam ada benda awak nak sampaikan kepada saya tadi. Saya nak ada request. Nak request ke? Tak payah ada. Cakap. Saya nak request. Okay. Dia ada request nak minta. Okay. Salah ke? Betul ke? Salah ke? Betul. Saya kalau tengok producer saya gelak, saya pun gelak. Producer saya memang setan dah. Okay, teruskan. Saya nak awak nyanyi satu lagu KRU versi M. Nasir. Oh. Mana-mana lagu Awak pilih lah. Sebab saya dah nyanyi banyak tau masa dalam kereta itu lagi. Pilih satu. Saya nyanyi satu lagu tapi saya nak awak teka lagu mana satu tau. Belum lagi. Macam biasalah sebelum saya nyanyi, awak kena 3-4 dulu. Okay, ready? Saya ready, awak ready tak? Dia nak saya nyanyi lagu versi M. Nasir. Okay, dia ready. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita mempersembahkan lagu KRU versi M. Nasir dipersembahkan oleh Faizal Mohtar. Dipersilakan. 3, 4. Setiap generasi punya cita rasa sendiri. Gaya dan terkini, irama muda-mudi. Tak nak ni. Saya nak yang saya suka lagu negatif ni. Saya nak. Apa kena mengena, gaya dan budi pekerti. Okey, apa dia? Lagu mana satu? Saya nak lagu ballad-ballad yang macam ballad tu. Mana aku tahu, kau nak lagu satu. Saya nak lagu fast number. Sebab M. Nasir punya fast number tak best pun. Pilih satu. Apa saja. Apa saja? Tapi dalam? M. Nasir. Dalam jiwa M. Nasir Kalau M. Nasir lagu ni lah. Ya, betul. Daripada mula ke chorus? Daripada mula ke chorus? Daripada Dia jangan gelak dulu. Mula ke chorus? Daripada nak dua-dua, nak ada verse, nak ada chorus sikit. Okey. Opening sekali lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, dipersembahkan Faizal Mohtar dengan lagunya Apa Saja versi M. Nasir. Apa saja untukmu, tak ku hiraukan waktu. Katakan saja ku laksana, permaisuri kau bertahta di jiwa. Chorus Untukmu kasih, ku cuba meraih bintang di angkasa. Walau tak terdaya, kan ku ikhtiar. Bila bersedih, selagi ku bernyawa. Untukmu kasih, ku korban apa saja. Bagaimana? Saya nak tanya producer lah bagaimana. Producer bukan juri tau. Tapi boleh lah. Silakan. Tanya dia. Sangat mengharukan lah. Producer saya buat kerja tak ikhlas lah. Dia kata apa tadi? Dia sangat mengharukan. Oh, mengharukan. Ya. Baiklah. Terima kasih Awak suka ke podcast ni nak buat semula tak? Awak betul-betul buat lucu ni. Nak habiskan satu episod dia pun struggle kau nak buat retake. Minta maaf. Kita punya studio dia sewa sejam je tau. Ini pun nak overrun dah ni.
Kalau awak minta retake, boleh. Tapi sekejap lagi saya punya Tokyo studio ni, awak kenal dia kan? Dia bawa daripada Kashmir kan? Padahal kalau dia charge dia bukan-bukan tu. Dia charge untuk training lain harga, untuk podcast lain harga. Jadi saya punya budget pun banyak gitu je. Kalau minta retake, teruk saya. Okeylah. Nanti kita buat satu lagi episod dengan topik yang lain. Saya cuba cari dana untuk saya sewa studio ni. Sebab Tak payahlah kan episod ni, saya tak suka lah. Awak tak boleh tau. Awak kalau jadi game cari perangai awak melampau tau. Saya penat buat persiapan bagi all out nyanyi tadi. Awak suruh saya scrap ya. Awak suruh saya scrap episod macam ni ya. Nyanyi tadi saya suka. Semua tu saya suka. Best. Awak tahu tak studio dia mahal nak sewa tu tak? Saya rasa sepatutnya kan untuk episod ni awak bagi saya yang interview awak. Ya, itu episod akan datang lah. Jangan risau. Kita ada banyak lagi topik. Sebab saya tak pandai jawab soalan lah. Saya pandai tanya-tanya soalan je. Kalau tak pandai jawab soalan-soalan, saya tak jawab soalan je lah. Tak payahlah tanya soalan-soalan. Okay, terima kasih Adeline. Alah. Apa dia? Apa nak dibicarakan lagi? Ini bukan Clubhouse tau. Ini YouTube podcast. Awak tak boleh buat saya seronok-seronok macam tu, betul awak tinggalkan saya. Saya tak tinggalkan awak. Jadi saya teman awak sampai tidur kat WhatsApp. Benda macam ni pun saya sudah rakam tau. Malu saya kat audience saya. Saya ada hubungan dengan guest. Apa dia? Saya malu sebab saya macam seolah-olah saya ada hubungan dengan saya punya tetamu pula. Aku boleh omit terus. Saya kena bersikap profesional. Saya nak tanya abang soalan lah. Tengok awak dah sebut abang. Dah sejam awak panggil saya tuan. Encik awak panggil saya abang. Dah dia kena edit lagi. Apa dia? Tanyalah. Acuh lah macam gini. Apa lagu favourite awak yang dipersembahkan di malam Gen Crew? Saya masih lagi tak boleh move on. Awak dah buat saya seronok atau tinggalkan saya. Apa? Statement apa tu? Macam mana saya nak hamam? Sorry, apa soalan dia tadi? Untuk konsert Gen Crew yang kita dah pergi hari Day One hari tu, pada 3 hari bulan Mei. Mana persembahan lagu terbaik bagi awak? Boleh saya pilih 2 tak? Boleh. 3? 3 3 awak kan suka nombor 3? Okey, saya... Kita pergi pun 3 Mei. Sebelum saya jawab soalan ni, boleh tak producer tolong rakam video ni sikit? Supaya orang tahu saya buat rakaman ni. Boleh? Okey, tanya balik soalan tadi. Saya nak tanya, untuk konsert Gen Crew Day One yang kita pergi pada 3 hari bulan Mei 2025, konsert yang penuh bersejarah itu, yang penuh best itu, apakah lagu yang paling awak suka sekali diorang persembahkan malam tu? Okay, top 3 Popular choice atau popular vote, of course, awas lah. Yang mana satu Day One, satu Hajat Arena tu meletup lah. Semua orang nak, memang semua orang expect lagu tu tapi tak keluar ujung-ujung. Dia macam tak nyanyi, rupa dia nyanyi, memang explode dah. Rooftop, meletup kat situ. And then, dia nyanyi balik lagu-lagu yang bukan dalam album dia tapi dia bawa untuk orang, dia nyanyi balik. Itu saya suka. Dan nombor 2, saya kena cakap lagu Sedetik Lebih. Lagu yang dia buat untuk Yusri tu. Untuk filem tu kan, Merung tu kan. Yusri buat. Yusri buat untuk Merung. Anwar Zain. Untuk filem dia. Untuk filem dia nyanyi. And then of course lagu-lagu daripada album-album dia awal tu lah saya suka lah. Macam lagu Hanya Kau. Bagi saya dia dah main pukul rata dah tu. Kenapa? Dia main pukul rata, dia dah cover 360 lah. Oh ya, betul. Tapi saya akan pengsan, ni kalau dunia ni milik saya akan pengsan, saya akan jadi flat out kalau dia nyanyi lagu Crew Is Wild. Ataupun lagu Wawasan 2020. Dr. L, kenapa? Kata. Jadi maksudnya awak rasa, adakah awak rasa terkilan yang diorang tak, ada beberapa lagu yang diorang tak nyanyi yang awak harapkan diorang nyanyi? Saya tak terkilan langsung. Saya cuma kata, kalau dia nyanyi lagu Wawasan 2020 atau Crew Is Wild, maknanya dia orang ni gila babi lah. Dia orang gila babi lah. Sebab lagu-lagu tu yang paling side B lah orang cakap. Dia nyanyi juga. Which saya rasa benda tu amat mengaibkan lah kalau orang nyanyi. Betul. To sing lagu-lagu macam Wawasan 2020 apa semua tu kan, itu lagu yang amat mengaitkan jugalah sebab pada zaman tu konon-konon cool lah. Dia sebenarnya faham. And then Crew Is Wild is like very very templated. Kalau awak dengar dan awak faham hip hop dan sejarah hip hop, lagu Crew Is Wild tu adalah sangat 80s dengan 90s, from the Bronx, from the ghetto punya sound, the gangster rap lah sikit.
So it's very templated, kau cuma insert aja wording from your side tu je. Tapi saya suka lah lagu-lagu macam itu. It is so Faizal Mokhtar lah, Crew is One tu. Crew is what? So many wording in one lyric, in one music. So many wording. Best tak? Okay, best tak pula. Ya best, saya nak. Adakah awak rasa RM250 awak tu berbaloi? Tak payah sebut harga tiket. Aduh, macam mana edit ni. Tak boleh Awak ni memang tak tahu production. Tak boleh sebut Ada benda-benda. Wah, dah betang dah. Orang ada benda-benda dalam production. Dalam tu, aduh. Kalau producer saya dah gelak sampai keluar air mata tu, benda tu sensitif gila lah. Ada benda-benda dalam production, dalam showbiz awak tak boleh nak mention on air. Bagi tiket, berapa payment awak, lagi berapa banyak saya bank in dalam awak punya account. Awak tak boleh cakap. Tak ada Dah awak cakap 250 tadi, tahulah orang lah 250. Ya, orang tengok kita punya video pun orang tahu kita duduk kat mana. Ya, tapi janganlah beritahu kuat-kuat. Biar orang faham je lah. Okey, apa soalan dia? Saya jawab jugalah. Awak rasa berbaloi tak setiap ringgit RM250 tu? Berbaloi. Saya rasa berbaloi lah. Okey. Kalau tanya saya, yes, berbaloi lah. Sebab dia satu sejarah untuk masa depan kan. Wow. Dia macam investment lah. For me, it's an investment lah at the moment. Jadi adakah macam kita akan boleh berbangga, sama macam saya berbangga yang saya pergi Stadium Negara, saya bangga saya pergi MPBJ Civic tu, saya berbangga yang saya pergi, mana lagi saya pergi ikut KRU lupa lah nama tempat-tempatnya, Life Center tu ke? One of the adakah ini adalah one of the thing yang saya bangga, yang macam saya bangga pergi Axiata Arena Gang Crew. One of the power atau the very attribute of attending a concert adalah awak berada dalam history atau berada dalam time capsule tau. The moment awak berada dalam konsert itu, awak dah berada dalam time capsule dan benda tu akan dibicarakan untuk budak-budak atau generasi yang akan datang. And you should be proud of it. Okay? Tapi untuk bertanyakan berapa harga tiket dan puas hati itu tak perlu ditanya secara live. Tadi saya jumpa, bila saya jumpa dalam buku Ujang yang harga RM8.80 tu, disebutkan lagi. Saya dah cakap dah tadi. Okey, teruskan. Saya jumpa tiket. Tiket Odeon KL. Macam tiket bas metro. Awak tengok wayang lah? Saya tengok wayang lah, cerita Cinta Metropolitan. Dan awak letak dalam buku Ujang KRU tu? Ya. Boleh saya share di IG story lagi? Yang mana? Tiket Odeon tu? Bukan. Yang awak send saya kat WhatsApp tadi. Tak boleh lah. Saya hantar kat awak lagi satu lah. Kenapa? Nampak jari awak? Bukan, sebab gambar tu saya dah hantar dekat online. Nanti dia ingat saya tak specialkan dia. Apa orang tu? Orang lagi satu lah. Apa orang lagi satu? Saya tak special ke di mata awak? Tak. Awak dah panggil saya, awak malukan saya lagi, awak suruh saya nyanyi macam-macam. Ada kali setan dah. Awak seronok tak ajak saya datang podcast awak? Boleh. Saya seronok. Cuma saya tak tahu bila saya nak closing ni lah. Apa terfikir semua ni bila awak ajak saya? Saya tak reti balik lah. Saya tahu. Tapi awak kena ingat, saya punya producer kena balik ni. Dia duduk jauh tau. Dia pun tak ada motor sekarang ni. Dekat mana dia duduk? Kuala Bilah lah, mana lagi? Okay, saya nak tanya awak. Awak tu siapa, saya? Ya. Okey, cepat. Kalau kita ada satu tiket ekstra, kalau hari itulah, pada hari 3 hari bulan Mei tu kita ada satu tiket ekstra. Kita bagi kat kartunis desa. Rasa dia nak ikut tak? Ini kena tanya dia, tanya saya kenapa? Orang punya badan. Awak tak tanya awak rasa dia nak ikut tak? Saya tengok dulu. Awak nak tanya dia ke saya tanya dia? Saya tanya awak dulu, lepas tu baru kita tanya dia, tengok jawapan awak betul ke tak? Apa format talk show ni? Aku tak faham lah. Okey. Kalau boleh saya tanya awak, kalau awak diberi kesempatan, diberi ruang masa dan diberikan satu keistimewaan untuk bersama kita untuk hadir pada konsert hari pertama KRU Jet Crew di Axiata Arena, dan awak lapang pada hari tersebut, adakah awak bersama kami? Dengar kata-katanya? Apa kata? Tak. Sebab dia hanya peminat Yusri saja dia jawab tadi. Dia hanya peminat Yusri secara eksklusif dan bukan KRU. Baiklah. Sebab mengenali produser saya, janganlah ubah-ubah dia. Dia ada ubah dengan sendirinya. Jangan ubah dia sangat. Baik. Sebab saya lebih mengenali produser saya daripada awak mengenali siapa toke studio ni. Saya tahu jawapan tu saja saya nak dengar. Baik. Okey. Boleh saya tutup podcast kita episod hari ni? Okeylah.
Tolonglah balik Tolonglah. Saya bukan ala awak tapi episod pun maksimum sejam je semuanya. Alah, dia dah berapa jam dah? Dulu lockdown boleh lah, tak ke mana-mana. Tapi tadi kita start pukul 9.35, tak ada 10 minit lagi. Tahu, tapi awak jangan beritahu semua orang timing. Sebab saya kena potong-potong juga ni. Awak dah sebut macam tempat air saya lagi. Saya lepas ni bukan nak main release, saya kena edit lagi. Okay? Alah, belum lah. Apa dia nak buat lagi? Boleh. Tapi apa saya nak buat lagi? Dia rancangkan saya, dia show saya dah ada. Saya punya tentative, saya nak buat apa sekarang? Okay, kalau diberi pilihan. Dia drag betul lah. Apa dia? Diberi pilihan apa? Dah tak ada pilihan dah ni, aku dah jawab ni. Kalau diberi pilihan. Dia beri. Okey lah, diberi pilihan, okey. Awak nak tak duduk depan, duduk tiket paling mahal sekali kat depan tu? Saya suka lah, saya nak lah. Awak nak lah. Sebab kalau ke depan tu. Walaupun saya dan si dia duduk dekat tempat paling murah dekat belakang, dekat dinding tu. Awak seorang je duduk kat depan tu, awak nak? Tak nak lah. Kenapa nak vibe dengan saya kat depan tu, Nabila Huda? Ada Nabila Huda? Tak adalah, kalau awak kata awak pergi konsert dengan bapak dia, masih konsert kat Stadium Negara, kali ni mesti saya duduk dengan anak dia, Nabila Huda. Saya kata ke mana-mana saja, saya lebih pentingkan orang yang di sekeliling saya dan momen bersama sahabat-sahabat, kawan-kawan daripada event tu sendirilah. Dia menghidupkan kita di mana-mana adalah orang-orang yang di sekeliling kita sebenarnya. Bukan berapa kayanya kita atau betapa hebatnya tempat tu ataupun betapa syoknya momen tu, tak. Dia kawan-kawan kita yang buat benda tu special sebenarnya. Sebab tu awak sampai sekarang bila dah masuk susah nak keluar. Jadi adakah awak akan bawa saya pergi konsert lagi? Mestilah. Ataupun nak tukar. Adakah kalau saya pergi konsert tu, awak nak pergi konsert tu juga bersama saya? Ya, jawapan dia senang je, ya. Saya always akan kata ya kepada awak. Okey. Yang berkata no tu orang tu, bukan saya. Orang tu ada je alasan dia. Kalau saya dengan awak, saya akan kata ya. Sebab saya memang meminati dan mengidolakan awak. Awak nak sangat drag kan? Ni saya drag lagi ni. Tak nak. Benci. Tahu takut? Saya dah lapar. Saya kalau tak buat benda-benda macam ni, awak nak pelik ni kan? Bila saya kata saya meminati awak, awak panik. Tak juga saya cakap saya bidak kat awak Tak nak. Tahu pun. Takut lah tu. Tak. Tak takut? Saya meminati awak. Takut. Okay, terima kasih. Saya belum habis lagi. Tapi dah berduka dah. Kenapa? Saya pernah ibukan awak sejam yang lalu. Tiba-tiba awak berduka. Awak selalu macam gini lah. Awak selalu buat saya macam gini. Tadi suka. Kan dah berduka. Maintain lah suka tu. Tak erti. Yalah, saya nak tutup. I punya iPod. Dah tutup dah. Okay. Dah. Patutnya saya yang close show ni bukan awak. Terima kasih Adeline dan insyaAllah kita akan bersua dan berjumpa lagi untuk episod-episod yang akan datang dengan topik-topik yang lebih hebat dan juga menarik. Dan insyaAllah juga kita akan bersama lagi dalam siri-siri road tour dan konsert jelajah kita yang akan termasuk konsert-konsert karaoke kita, okay? Boleh cuba lagi untuk podcast ni? Tak payah cuba. Nama awak memang ada dalam kita punya ni. Kita punya templated guest. Memang awak guest utama kita. Oh. Okey lah. Tak payah nak cuba-cuba lagi dah. Tak payah try hard. Kalau macam ni lah perangai awak yang susah nak keluar, memang confirm awak tetamu utama kita. Okay? Okeylah, bye-bye. Babak apa? Awak cuba nak nyanyi awas ke? Papar-papap. Awas. Okay, bye-bye. Nyanyilah. Nyanyi apa? Nyanyi satu lagu. Kamu nyanyi jadi papar-papap. Awas. Okay lah, bye. Lepas tu close. Okay. Ya. Nyanyi lepas tu close. 3, 4. Tapi kena nyanyi 1 minit. Nyanyi 1 minit. Duration nyanyian tu 60 saat. Terus nyanyi tak payah intro ke macam mana? Terus nyanyi tak payah intro? Saya boleh intro tapi awak boleh selamat tinggal dan selamat malam macam tu. Bye-bye. Tapi kena 1 minit tak aja. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk menutup podcast malam ini, mempersembahkan lagu Kiari oleh Faizal Mota. Dipersilakan. 3, 4.
Tidak pernah kau rasa kesepian bila dia tidak di sampingmu. Sesungguhnya arif dan tahu cintanya dua dan kau bukanlah pertama. Walau dicurah segalanya tapi tenteramkah di minda. Pendapatmu usia tak material, walaupun dua kali gandamu. Benarkah kau menyintainya ataupun kau berpura semata hanya kerana harta? Awas pada apa? Awas pada apa? Awas pada apa? Awas gerak langkahmu. Oh. Sememangnya benar kau wanita jelita, zahirnya di kau sempurna jadi idaman jejaka. Dia berkeluarga, bukan lagi rahsia. Mestikah kau terus bersama? Mestikah kau terus menggoda? Pendapatmu usia tak material, cintamu hanyalah kepadanya. Pernahkah kau tanya terfikir kau bukan yang pertama, namun mungkin kan yang terakhir. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.